Baiklah murid-murid, kita masuk kepada langkah pertama. Untuk pembelajaran pada hari ini, murid-murid boleh merujuk buku teks Bahasa Melayu tingkatan 3, halaman 76 dan 77. Baiklah, soalan cikgu yang pertama. Apakah ayat-ayat yang mesti ada dalam perenggan isi? Tepat sekali jawapan anda. Ayat pertama ialah ayat topik, iaitu gabungan soalan dan idea. Ayat kedua ialah ayat huraian yang menerangkan mengapa atau sebab. Ayat ketiga pula ayat contoh untuk menguatkan huraian tadi. Dan akhir sekali, ayat penegasan atau kesimpulan kecil bagi perenggan isi tersebut. Baiklah, di sini cikgu tunjukkan satu contoh perenggan isi dan murid-murid diminta untuk mengenal pasti setiap jenis ayat dan susunkan menjadi perenggan yang lengkap bagi menguji kefahaman murid-murid. Okey. Ayat 1. Okey, Tania, nampaknya anda telah berjaya menyusun ayat-ayat di atas dengan tepat sekali. Ayat pertama iaitu ayat topik. Antara kebaikan sikap amanah ialah kita mendapat kepercayaan daripada orang lain. Ayat huraian, hal ini dikatakan demikian kerana orang yang amanah sentiasa mengutarakan perkara-perkara yang telah dijanjikan. Sebagai contoh, okey, ayat ketiga, ayat contoh. Sebagai contohnya, seorang rakan yang amanah akan melaksanakan tugas yang dijanjikan dengan sebaik yang mungkin dan tidak menimbulkan masalah kepada rakan-rakan di sekelilingnya. Ayat keempat iaitu ayat penegasan. Oleh yang demikian, jelaslah bahawa sikap amanah dalam diri menyebabkan kita mendapat kepercayaan daripada orang lain. Okey. Kesimpulan kecil di sini, murid-murid telah memahami bahawa perenggan isi mesti mengandungi 4 ayat, iaitu ayat topik, ayat huraian, ayat contoh dan ayat penegasan.